cantik view nampak. Hujan akan turun insya-Allah. Ya Allah ya Tuhanku, turunkanlah rahmat-Mu. Agak lepas Alhamdulillah. Kau tadi doa. Oh, depa pula dah ni. Bayar kan? Minyak habis ke apa? Tak tahu. Tak boleh start ke apa? Tak tahu. Nampaknya banyak geng motor-motor Y-Suku motor moped, motor rempit atas highway. Dia santai-santai saja, tak mahu laju. Cantik view petang-petang ni. Bukit, sawah, jalan, apa tu, langit, mendung, awan lah. Wah, gurun jerai pula ada. Sure guys, segala ride di sebelah utara ni. Hampa mai lah. Mai lah masuk Siam. Siapa yang tak pernah masuk Siam, hampa kena try. Sebab makan dalam Siam tu sedap. Makanan-makanan mereka tu dia tak macam belah Malaysia ni. Kalau Malaysia ni, contoh hang order tom yam kan, tak kira debus lah. Kalau tom yam campur, debus lah. Serai 3 batang, daun tu macam-macam. Lauk dia sikit je kat Malaysia ni kan. Kalau masuk Siam, mereka punya tak kedekut tu, dia bubur banyak-banyak. Lauk hang makan 2 orang, 3 orang makan pun boleh. Untuk satu bekas tu. Telur dadar kan, hang order telur dadar, tak lagi demai tu, sepinggan. Masak pinggan telur tu. Harga dalam lebih kurang berapa 4 murah kan, murah. Ayam sana sedap. Kalau hampa takut nak masuk dengan motor besar, hampa belilah skuter. Skuter kecil-kecil ni kan, skuter yang boleh bawa barang. Hampa ride lah daripada KL ke Johor lah, main pelan-pelan. Skuter ni syok. Skuter ni dia boleh bawa barang, bawa helmet. So bila kita parking, letak helmet dalam skuter, jalan lenggang-lenggang kan, bawa beg sikit, makan, best. Aku tak berani bawa masuk Z8 dalam Siam. Aku takut. Aku rela bawa skuter aku lagi masuk dalam Siam kan. Skuter senang nak bergerak. Dia tempat orang ni nak bergerak senang. Z8 ni just untuk dalam Malaysia pun dah okey lah. Tak perlu lah keluar-keluar. Masuk Siam pun tak payah. Lepas tu keselamatan dan juga lepas tu dah dari segi bahaya dan juga macam-macam hal nanti susah kan. Aku harap macam malam ni nak hujan tengok depan tu. Aku harap hujan lah sikit kan, nak bagi sejuk sikit. Bagi tidur panas sekarang ni kan, bagi tidur sejuk sikit lah. Tidak malam-malam berpeluh lah. Okay guys, apa lagi aku nak cerita tentang Z8 ni. So far so good. Riding position semua sedap, motor smooth, India smooth. Ya best lah, best. Anak laju pun boleh, anak slow macam ni pun okey je. Cuma okey, untuk aku nak bagi tahu hangpa, dia punya fuel
penjimatan minyak yang ada simbol macam kipas tu kan. Aku dah cuba macam cara macam mana nak keluarkan simbol tu. Sekarang ni aku nampak macam gear 6 ni dia tak boleh keluar simbol tu. So kalau kita pakai gear 6, hang slow macam mana pun ada keluar. Okay, ada keluar. Okay, so aku punya speed dia mesti lebih kurang dalam 100 lah. Gear 6 dia nak lekat tu susah lah. Kita drop gear 5. Gear 5 dia cepat sikit lah dekat. Dia senang sikit lah. Tapi hilang lah pula nampak. Jadi ada. Maksudnya aku kena bawa slow lagi ke? Aku kena bawa slow lagi. Wah, 96 ada. Dia keluar nampak. Yang ni sebenarnya untuk apa guys? Keluar simbol kipas-kipas tu, kipas bulat 3 tu. Yang ni untuk penjimatan minyak, untuk fuel consumption. Sebab kalau motor ni kita hampa betul-betul perah pula kan, brown 18, memang sat je minyak dia habis. Aku sebenarnya minyak, nak cerita bab minyak motor ni, memang aku jenuh nak isi. Memang makan kuat guys motor ni. Kita slow lagi nampak. Lagi 5 kita slow dalam 96, 95 tu dia keluar simbol tu. Kan takkan nak bawa tahu-tahu macam ni. Slow kan. Habis kalau hang ni pula dia tak keluar pula. Kalau laju sikit dia tak keluar lah gear 5. So kita pakai lah gear 6. Dia masuk gear 6. Oh, cuaca memang best lah macam ni. Redup-redup macam nak hujan kan. Color awan pun dah gelap tu. Kelabu gelap. Rumah dia boleh tumbuh kat sini weh, adik. Tengok rumah tepi highway. Hang tebuk pagar tu, hang boleh balik terus lah. Best gila. Oh, harap dia malam ni hujan lah guys. Cantik weh view weh, nampak. Oh, nampak view cantik. Hujan akan turun insya-Allah. Ya Allah ya Tuhanku, turunkanlah rahmat-Mu, iaitu hujan di bumi Pulau Pinang dan juga di sekitar utara Kedah, Perlis dan juga Perak. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana ni? Kau orang ni gimana ni? Tak ajak aku ke? Kalau hang pun nak main lorong kecemasan ni, nak stay dekat lorong kecemasan, make sure hang pun tengok jauh. Tengok lebih kurang 500 meter di depan lah. Boleh nak bawa motor kat sini, tapi dia agak bahaya. So hang pun kena tengok depan lagi, jauh lagi. Dan make sure mata hampa tak mengantuk, mata hampa sentiasa cerah. Adakah hujan akan turun? Mari sama-sama kita doakan. Aku nampak depan macam dah mula start turun hujan. So macam mana pun kita rekod je lah kan. Tak apalah, rekod je lah. Hujan ni mungkin tak lebat sangat, cuma dia nak bagi kita sejuk balik. Aku harap taklah merosakkan GoPro aku. Dah rekod je lah guys, tak apalah. Tak payah tutup. Kalau tidak, aku akan berhenti, bungkus GoPro dulu, letak dalam beg semua kan. Tak
Sabar, tak payah. Kita just rendah aja. Agak lepas lah. Macam mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Ya, aku tak kira dah lah. Motor aku kotak pun tak apa lah. Janji hujan turun je guys. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kau tadi doa lah. Susah syok nak dapat hujan macam ni. Allahu Akbar. Yang boleh bau dia punya wap dia dan aura dia kan, udara dia. Dia kena dekat rumput tu, dia naik kan bau tu kan. Rasa macam rasa fresh tu. Ya, geng motor ni hampa tak payah lah berhenti weh. Redah je hujan ni. Lama dah kita dapat hujan. Ni yang mana ni? Oh, ni motor 250 lah. Kawasaki lah. Depo pula dah ni. Laju weh. Dah bayar kan? Minyak habis ke apa? Tak tahu. Tak boleh start ke apa? Tak tahu. Walaupun sekejap. Sebenarnya Penang tak lepas macam ni. Ni dekat SP tau. Penang masih lagi cerah. Tak ada awan. Sebab kita doakan Penang pula hujan malam ni. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau turunkanlah hujan di negeri Pulau Pinang, ya Allah, ya Tuhanku. Hujan rahmat yang memberi kesuburan pada tanah, alam dan juga manusia, tumbuh-tumbuhan serta haiwan. Turunkanlah hujan rahmat-Mu ya Allah, ya Tuhanku, di bumi Pulau Pinang. Amin amin ya rabbal alamin. Okay guys, cuaca memang agak mendung. Best, berangin, teduh, sejuk sikit lah kan. Best lah, setakat ni okey lah. Okay, aku punya riding pun dah hampir sejam. Tadi aku keluar dalam 5.30. Sekarang dah 6.22. Macam ni lah laki-laki kalau ride santai kan, seorang-seorang solo ride macam ni lah kan. Ada yang suka berhenti lama, lepok lama. Aku pun suka juga berhenti, tapi taklah tak lama-lama sangat. Macam ni aku rasa tak perlu berhenti pun, boleh balik je. Betul bertam.